كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره الكافرون ويقطع دابر الكافرين يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة لرب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Terjemahan ayat 5. Sebagaimana Allah telah mengeluarkan engkau, O Muhammad, dari rumahmu dengan sebenarnya, tetapi sebahagian daripada orang-orang yang beriman tidak menyukainya. Huraian, sesungguhnya harta rampasan perang itu adalah bagi Allah, yang ia sendiri akan menghukumkannya, dan bagi Rasulnya yang akan membahagi-bahagikan kepada yang berhak menerimanya dengan pembahagian yang sama rata, sekalipun sebahagian pihak yang memperebutkan harta rampasan perang dengan anggapan mereka lah yang berhak itu tidak menyukai pembahagian secara demikian, sebagaimana engkau telah diperintahkan oleh Tuhanmu dengan sebenar
pembahagiannya supaya keluar daripada rumahmu di Madinah untuk menemui salah satu daripada dua pasukan kaum musyrikin. Pun juga banyak orang beriman tidak menyukainya. Dua insiden yang berlainan. Nombor satu, pembahagian harta rampasan perang. Ada yang setuju, ada tak setuju. Dan keduanya keluar daripada Madinah menuju ke Badar. Ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi semua dalam radar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya mereka tidak menyukai itu ialah kerana mereka keluar tidak untuk berperang pada awalnya, mengingatkan bilangan mereka sangat sedikit dengan senjatanya sedikit pula. Sedang bilangan musuh amatlah ramainya dengan kelengkapan alat senjata yang amat banyak. Tu Nabi kata kita keluar ronda-ronda saja, sekat-sekat saja, bukan nak pegang pun. Tiba-tiba arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kena pegang. Jadi bunyi tak boleh lah, riuhlah, kejap-kejap. Ayat ini adalah formula kisah menceritakan peristiwa perang Badar yang besar itu sebagai permulaan kemenangan orang-orang mukmin dan kekalahan orang musyrik, di samping menyerahkan hukum pembahagian harta rampasan perang yang telah jatuh ke tangan orang-orang Islam. Orang Islam di sini ialah sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya lebih jelas, di sini saya bawakan keterangan para mufassirin mengenai peristiwa yang disebutkan oleh ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya. Ada diceritakan bahawa Abu Sufyan bin Harb, masa ni kafir, akhirnya jadi mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dipendekkan jadilah dia gubernur pemerintah negara Syam. Akhirnya lawanlah dengan Rum, dipunggah-punggahkan ni orang-orang Yaman, terutamanya Abu Hasan Al-Ash'ari daripada Yaman pindah pergi Syam. Diberinya tanah ini untuk penempatan untuk keluarga. Menang. Itu cerita yang panjang lah. Telah mengetahui satu kafilah dalam perjalanan pulang dari negeri Syam. Syam luar, tapi kapitalnya Syria, dulu ini dan selamanya. Turun Islam pun di Syam, iaitu Syria. Jami' Amawi. Jami' itu masjid lah. Amawi kerana dibina zaman Amawi, dan ciri-cirinya sebiji yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, berwarna putih di tengah-tengah kota Syria, Damaskus kata maksudnya. Dari Syam ke negeri Makkah menghala jalan balik ni. Nak balik Makkah. Kafilah tersebut terdiri 40 orang musyrik Quraisy, di antaranya Amr bin Al-As dan Mahramah binti Naufal Az-Zuhri. Ini orang kaya dan orang yang bersifatnya berperang. Mereka membawa dagangan yang amat banyak, iaitu unta-unta yang mengangkut minyak atap dan kain-kain kapas, kepunyaan orang Quraisy di Mekah, yang ditaksirkan berharga kira-kira 50,000 dinar. Apa dia dinar? Shilling emas. Tapi 50,000 shilling emas. Saya kira dinar Kelantan tadi. Dan satu dinar harga ini 2,323 ringgit. Satu dinar hari ini bersamaan dengan
5 kali dengan 50,000 dinar. Tengoklah dalam grup buletin Nurul Rahmah bersama dengan 116 juta nilaian barang dagangan. 116 juta something lah. 1500 itulah RM dengan harga ini. Tapi peristiwa ini jadi tak tahu berapa. Apabila kafilah telah masuk kawasan tanah Hijaz. Hijaz ni Madinah lah, dengan Mekah namanya Hijaz. Nama lama. Dalam perjalanan ke perkampungan yang bernama Badar. Ini kira kampung lah, tapi ia adalah jalan lalu-lalu. Abu Sufyan telah mengutus seorang perisik mendahului kabilahnya dengan tujuan supaya mengisi berita-berita sepanjang jalan yang akan mereka lalui. Kiri dulu, selamat tak selamat. Perisik tersebut dapat berita dari orang-orang dusun penunggang unta. Ini orang badui lah yang bertaburan. Tanya dengan dia orang. Yang temu mengatakan bahawa Muhammad membawa pasukannya untuk menyekat kafilah Abu Sufyan. Ini info yang disampaikan oleh orang-orang yang di padang pasir. Berita tersebut segera disampaikan kepada Abu Sufyan dan mengingatkan tentang bahaya yang akan mengancam mereka. Abu Sufyan lalu mengalihkan perjalanan kafilahnya ke arah tepi pantai. Daripada Badar tu saya pernah sampai Badar, tapi tak pernah sampai ke pantai Badar. Jauh mana tak tahu. Untuk mengelak dari bahaya dan mengupah seorang yang bernama Damdam bin Amru al-Ghifari supaya meminta bantuan ke Makkah. Engkau kejar ke Makkah. Itu. Engkau dulu, jangan seorang. Agar orang-orang Quraisy datang menyelamatkan harta perniagaan yang sedang dibawanya supaya tidak jatuh ke tangan orang-orang Islam. Boleh sekat. Ini yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Fatani dulu, kini dan selamanya. Kerana getah-getah bukit-bukit di Betong contoh. Betong tu asalnya jalan. Betong di jalan, bukan berbentuk ni jalan. Dok lah. Cina kerana apa nama dia orang ini Cina milik Cina lah, tapi kafir lah. Kerajaan Thailand itu Polo ke BRN ke namanya macam-macam lah. Menggunakan hujah ni lah boleh halang, boleh sekat untuk perjuangan. Bagi kaum ini dia lakukan benda yang sama juga. Dan kita dah tengok dalam sarjan Adnan kan. Kita lebih kurang itu lah. Kaum ini orang kampung belah kaum ini hanya itu. Sampainya Damdam di Makkah, apa dia buat? Dia berteriak-teriak di hadapan Ka'bah sambil memotong kedua telinga unta yang ditunggangannya. Begitu pula hidungnya, dikoyak-koyakkannya bajunya di bahagian depan, bahagian belakang, sambil berkata announcement. Hai orang-orang Quraisy, dagangan, harta dagangan kamu yang dibawa oleh Abu Sufyan sedang disekat oleh Muhammad bersama-sama sahabatnya. Saya tidak fikir kamu dapat menyelamatkannya. Tolong, teriakan ini menjadikan seluruh penduduk Makkah gempar dalam keadaan kecemasan. Mereka segera keluar beramai-ramai untuk mengetahui berita selanjutnya. Serius, itu pentingnya Mekah ini, Kaabah ini terutama. Walaupun zaman ini duduk di dalam tangan orang kafir musyrik sembah berhala. Tidak lama kemudian terkumpullah satu pasukan orang-orang Quraisy. Ramai 1,000 orang telah siap dengan alat-alat senjata untuk keluar menolong Abu Sufyan dan kafilahnya. Ini tujuan asal.
bukan nak perang, nak tolong. Tapi sekali lagi semuanya dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ketua Quraisy menyambut seruannya. Tidak ada yang ketinggalan kecuali Abu Lahab. Ia telah mengutus Al-As bin Hisham, replacement, substitute Al-As bin Hisham sebab dia tak pergi. Dengan upah 4,000 dirham. Dirham ini duit perak, dinar duit emas, shilling Melaka. So saya tengoklah, saya ada 2 keping. Beli lama dulu. So harga hari ini RM90 harga ini. Saya beli dulu RM25 sekeping. Ada 2 keping. Ingat. Kalau RM90 kali 40,000 berapa? 360,000 RM harga ini. Tapi Abu Sufyan dah mati lah. Dah mampus lah Abu Sufyan, mati rahimahullah. Yang menyebabkan ia bankrupt. Angkatan Quraisy itu pun segera keluar dari Makkah dengan dikita Quraisy oleh Abu Jahal. Adalah kematian Abu Jahal dalam peperangan Badar. Setelah itu diceritakan pula manakala Nabi SAW mendengar bahawa Abu Sufyan dan kabilah yang membawa dagangan orang Quraisy itu kembali dari Syam, segeralah baginda memanggil orang-orang Islam untuk pergi menyekat kabilah tersebut. Seraya berkata, orang Islam ini ialah sahabat. Seraya berkata, inilah kabilah Quraisy yang membawa harta dengan mereka. Harta tadi 50,000 dinar. Pergilah kamu menyekatnya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kamu tambahan harta. Nak blok ya, bukan apa-apa pun. Mendengar ini setelah orang-orang Islam sama ada yang suka, hendak pergi, dan setengahnya pula keberatan kerana menyangka yang Rasulullah tidak akan menghadapi peperangan. Sebab Nabi kata kita keluar pergi sekat. Begitu pada awalnya. Kemudian Nabi SAW keluar bersama sahabatnya dari Madinah pada 8 hari bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Bilangan mereka 313 yang terdiri daripada 83 kaum muhajirin dan lain-lain adalah Ansar. Jadi Ansar muhajirin, iaitu seramai 61 orang daripada suku Aus, yang selebihnya adalah daripada suku Khazraj. Sebelum dikenali Ansar, mereka adalah Aus dan Khazraj yang berperang 120 tahun kerana dendam. Itu banyak orang zaman dulu. Sampai kalau ni pun ada, terutamanya di Iraq. Saya ada kawan seorang namanya Ma'ad, orang Basrah. Adik-adik kata, dia dendam tak habis-habis. Banyak. Disebutlah cerita-cerita. Anak ketua penghulu bergaduh dengan anak ketua penghulu yang lain dalam satu kelab malam kerana kes pelacur, berebut pelacur. Tembak-menembak macam roket, macam Amerika. Jadi oleh kerana ayah kepada kawan saya ni berkedudukan, jadi minta dia jadi juru pendamai. So ayah dia ni tanya, kes apa? Pelacur. Sorry. Cari orang lain. Okay, not me. Wrong man. Cari orang lain. Tapi saya tanya dia, kalau kau ambil kontrak begitu gini, dia kontrak. Kau duduk mana? Balik Basrah, balik Iraq? No. Duduk mana? Arabullahi wa bumi Tuhan. Luar. So kontrak dia katanya habis tahun bulan 7 tahun depan.
Tahun depan ada ni. Tahun depan. Saya tahun depan Februari 60. Bersara wajib. Dia tahun depan bulan 7 kontrak dia yang kedua, yang ketiga habis. Nak ke mana? Saya tanya. Poinnya ialah dendam Aus Khazraj ini 120 tahun. Tuan-tuan, panjang. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila pasukan Rasulullah sampai di sebuah lembah yang bernama Zafran dan berhenti di sana, mereka mendapat kabar bahawa kafilah Abu Sufyan yang hendak didekatnya telah melepaskan diri, iaitu ke tepi laut. Namanya Warraqbu asfala minkum. Ini disebut dalam surah Ali Imran. Dia melencong kita lagi. Sebaliknya, angkatan perang orang-orang Quraisy maka telah datang untuk menyongsong mereka dan membantu Abu Sufyan. Ini menyebabkan keadaan yang dihadapi oleh orang-orang Islam, iaitu sahabat, menjadi berubah. Sebab Nabi kata kita nak sekat saja, tapi keadaannya berubah cepat. Nabi SAW dengan berkata sesungguhnya, maka ketika itu turunlah malaikat Jibril alaihi salam memberitahukan Nabi SAW dengan berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada Tuhan salah satu daripada dua pasukan orang Quraisy untuk menjadikan kepunyaan Tuhan. Salah satu, bukan dua-dua. Sama ada kafilah ataupun angkatan bantuannya, salah satu. Dan tentunya orang yang lebih suka berhadapan dengan kafilah yang hanya terdiri daripada 40 orang yang tidak pula bersenjata, sebab mereka ini traders, pedagang, merchant. Dah tak senanglah, ia senang. Kemudian Nabi SAW memberitahu hal itu kepada sahabat-sahabatnya dengan minta pendapat mereka. Adakah hendak mengejar kafilah atau menunggu sahaja pasukan bantuan orang Quraisy itu datang untuk bertempur dengan kita? Which one? Nak senang atau tak nak senang? Mendengar ini, lalu Sayyid Abu Bakar menyahut, bagus. Yang diikuti oleh Sayyidina Umar, bagus. Kemudian tampillah Miqdad bin Amru dengan berkata, ya Rasulullah, teruskanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Tuhan. Kami akan berserta Tuhan. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada Tuhan sebagaimana yang telah dikatakan oleh kaum Bani Israel kepada Musa. Ini flashback balik. Apa kata kaum Bani Israel kepada Nabi? Pergilah engkau dan Tuhan engkau berdua berperang, dan kami di sini sahaja duduk dan diam. Tidak, kami tak akan kata begitu. Ini disebut dalam Al-A'raf, Al-Ma'idah, iaitu Allah perintahkan Musa dan Bani Israel pergi balik Baitul Maqdis, berperang dengan Baitul Maqdis, sebab mereka diselamatkan oleh Allah daripada buruan Firaun. Duduk di padang pasir namanya Tain selama 40 tahun. Tak ada rumah, tak ada apa, tapi boleh. Jadi Allah bagi cara, kalau nak negeri kena halau orang yang duduk dalam Baitul Maqdis, iaitu the giant, orang yang besar-besar tu. Jadi Bani Israel kata, kami tak akan pergi. Pergilah kau dengan Tuhan kau. Jadi Musa pergi, Bani Israel tak pergi. Tapi bila tak pergi, tak ada negeri nak berteduh, nak duduk. Maka dibuat akhirnya apa dia pergi, adalah mata-mata gelap Nabi Musa hantar pergi tengok apa itu. Orang cakap giant, jangan bila balik lagi
beri infonya aku dah aja, kata Musa. Tapi mulut lembek tuan-tuan. Dia dipecahkan. Jauh kita senjata tak ada, dia berbagai kita reti. Apa pun tak ada. Tak ada yang pihak. Jadi balik saya kata kau berdua aja pergi. Kami tak pergi. Kata sahabat kami tak akan macam itu. Tidak. Tetapi kami akan mengatakan, pergilah engkau ya Rasulullah dan Tuhan engkau berdua berperang, dan kami bersama-sama kami berdua turut berperang. Engkau pergi, Jibril pergi, kami pergi. Kata Miqdad bin Amr mewakili sahabat-sahabat dia lah. Dan demi Tuhan yang telah mengutus kamu Tuhan dengan sebenarnya, seandainya Tuhan bawa sampai ke negeri Yaman. Yaman dengan Madinah ni nearly 3,000 km. Sekiranya kami akan pergi ke sana bersama-sama Tuhan. Mendengar itu Nabi SAW pun berkata, baiklah, lalu mendoakan Miqdad. Kemudian baginda berkata pula, berilah pendapat tuan-tuan dan sekali tuan-tuan sekalian kepada saya. Tanya yang tak belum bagi respon. Kata-kata ini tujukan kepada Ansar yang tadi boleh jadi Muhajirin. Saya konfirmkan kembali. Kerana mengingatkan semasa mengadakan Bai'ah Aqabah. Ini sebelum hijrah. Semasa di Makkah dulu, mereka bersama mereka kaum Ansar mengatakan persetiaan mereka begini, ya Rasulullah. Ini sebelum hijrah. Sesungguhnya kami adalah bebas dari menanggung Tuhan sehingga Tuhan sampai ke negeri kami. Boleh sponsor anything kalau sekiranya hijrah ke Madinah. Dan apabila Tuhan sampai negeri kami, pada masa itulah Tuhan dalam tanggungan kami. Everything kami tanggung. Ini namanya Bai'ah Aqabah yang tuan-tuan duk melontar haji. Kami akan pertahankan Tuhan sebagaimana kami pertahankan bapa-bapa dan isteri-isteri kami. Mengingatkan bai'ah inilah baginda merasa khawatir kalau orang Ansar itu berpendapat untuk mereka bantu dan menolongnya. Membantu dan menolongnya ialah apabila musuh menyerangnya di Madinah, dan tidaklah mereka akan keluar membantu apabila musuh berada di luar kota Madinah. Badar ni di luar. Tak silap saya lebih kurang 100 km ataupun 120 km di luar Madinah. Tak silap. Sebab lalu sekali, pergi sekali. Apabila Rasulullah SAW mengatakan yang demikian, maka tampillah Sa'ad bin Mu'az dengan berkata, demi Allah, nampaknya Tuhan menghendaki kami ya Rasulullah. Ini dia perasan, noticeable. Lalu dijawab oleh baginda, benar. Maka kata Sa'ad pula, sesungguhnya kami telah beriman dengan Tuhan dan membenarkan Tuhan, dan kami nak saksi bahawa apa yang Tuhan bawa adalah benar. Kami telah memberikan kepada Tuhan atas yang demikian itu persetiaan dan perjanjian kami dengan mendengar dan mentaatinya. Oleh sebab itu, teruskanlah ya Rasulullah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Tuhan. Kata Mu'az, demi Allah, demi Tuhan yang telah mengutus Tuhan dengan sebenarnya, seandainya Tuhan meminta kami mengharungi lautan, sekalipun akan kami mengharunginya bersama Tuhan hingga tak ada yang ketinggalan seorang pun daripada kami. Tidaklah kami hadapi musuh kami esok dengan terpaksa,
Kami adalah orang-orang yang teguh hati menghadapi peperangan dan jujur untuk menghadapi musuh. Mudah-mudahan Allah akan menunjukkan kepada Tuhan apa yang akan menyenangkan penglihatan Tuhan. Silalah Tuhan berangkat bersama-sama kami dengan diberkati Allah. Sir ala barakatillah. Bahasa budak-budak sekarang. Ni tuan-tuan boleh guna. Sir ala barakatillah. Maknanya setuju. Jalan. Tapi ala barakatillah. Mendengar kata-kata itu Nabi SAW sangat girang sehingga mencerdaskannya. Kemudian kata baginda, berangkatlah kamu dengan diberkati Allah dan bergembiralah kamu, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu daripada kedua pasukan itu. Yang mana tak, tapi ini janji Allah. Sama ada melalui kafilah dari Syam yang diketuai oleh Abu Sufyan ataupun pasukan perang dari Mekah yang diketuai oleh Abu Jahal. Demi Allah, sebab sekarang ini saya telah melihat tempat tergulingnya musuh. Nabi nampak, beritahu kepada sahabat-sahabat, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka telah membantah engkau. Tengok, mereka ni sahabat, tentang kebenaran sesudah kebenaran itu jelas, seolah-olah mereka dihalau menuju maut, sedang mereka memandang kepada maut. Matilah kitanya. Ni psikonya macam tu. Apabila orang-orang mukmin itu yakin, iaitu sahabat, yang mereka pasti berperang sedang mereka tidak begitu suka. Walaupun pernah berperang 120 tahun, tapi tak suka. Lalu mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan tidak memberitahu kami untuk menemui musuh supaya kami bersedia memerangi mereka. Pada awalnya lagi sekat je. Pada awalnya. Dan itu maka dibubuhnya pedang dalam sarung sebagai isyarat memang tidak nak berperang. Tetapi bantahan mereka tidak berguna lagi sesudah kebenaran itu jelas bagi mereka bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat berbuat sesuatu apa pun kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini itu sami'na wa ata'na. Karena Allah menjanjikan kepada mereka mesti menemui musuh dan menguasai mereka. Dan bantahan yang mereka kemukakan hanyalah melalui sikap mereka yang pengecut. Ini sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Jadi hidup ni ada up and down. Terbukti oleh kerana mereka tidak begitu suka dikerahkan untuk berperang, terbayang di luar mata mereka seolah-olah mereka sedang dikerahkan untuk mati. Yang memandang kekuatan musuh lebih besar daripada kekuatan mereka. Ini tak sampai lagi. Asalnya Abu Jahal dengan tentera belum sampai, tetapi kabar ni masing-masing merisi dan merisi sini itu tamiat ketenteraannya, maka baru tahu orang ramai. Wa idh ya'idukumullahu idza ta'ifati annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhalika syarkat takunukum. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu salah satu dua golongan itu bahawa ianya menjadi kepunyaan kamu, dan kamu lebih suka mendapat golongan yang tidak bersenjata untuk kamu. Ambil yang mudah-mudah aja, relax aja, tak payah perang, dapat harta. Kalau kena kepada kita, buka juga.
Dan Allah hendak membuktikan kebenaran itu dengan perkataannya, dan akan memotong orang-orang yang tidak beriman sampai kepada akar-akarnya. Wa yaqta'a dabiral kafir. Itu makna yaqta'a, dirembat, dianak sampai kepada akar-akarnya. Jadi bukan tinggal tunggu, dengan akar-akarnya agak sekali. Allah mengingatkan bahawa orang-orang mukmin itu tentang dua golongan yang dijanjikan. Pertama, kafilah yang diketuai Abu Sufyan dengan 40 orang yang membarang dagangan dan tidak bersenjata. Satu. Kedua, angkatan bantuan daripada Quraisy Makkah seramai 1000 orang yang diketuai Abu Jahal. Maka salah satu daripada keduanya golongan ini mestilah kamu temui untuk kamu kuasai. Sedangkan kamu lebih suka untuk menguasai kafilah itu. Tapi kafilah itu dah berjaya melepaskan diri, kerana mereka tidak bersenjata, dan tentunya mereka tidak bersedia mengadakan perlawanan dengan kamu selama mereka pedagang. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa, dan Allah hendak membuktikan kebenaran itu dengan perkataannya, hendak memperlihatkan perkara yang hak dan meninggikan dengan kitab yang diperintahkannya kepada kamu supaya memerangi mereka, dan memerintahkan para malaikat supaya menolong kamu berjuang serta mentakdirkan sebahagian kamu miskin itu tertawan dan sebahagian yang lain terguling di peperangan Badar. Dan Allah akan memotong, menumpaskan orang-orang kafir yang tidak mahu beriman itu sampai kepada akar-akarnya, yaitu dengan sempurna kemenangan di Badar membawa kepada penaklukan kota Makkah. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrim, supaya Allah membuktikan kebenaran perkara yang sebenar dan membuktikan kepalsuan perkara yang palsu, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Dinamakan sahabat ini orang-orang yang berdosa kerana ada rejection. Itu. Ini tuan-tuan kena faham. Jadi dosa tapi diampunkan kemudian dengan pujian-pujian yang sangat tinggi kepada orang-orang yang join Badar walaupun membantah pada awal. Kalau pada ayat yang terdahulu disebutkan Allah hendak membuktikan kebenaran yang berupa kemenangan mengalahkan musuh yang dijanjikan orang-orang mukmin dalam perang Badar, maka disebutkan pula di sini bahawa Allah hendak membuktikan kebenaran yang berupa kitab Quran, agama Islam Syiah agar bertambah teguh, kerana apa yang berlaku di Badar dengan memenangkan orang-orang mukmin walhal bilangan mereka sedikit sedang bilangan orang kafir ramai adalah menjadi sebab kemuliaan agama dan keteguhan. Oleh sebab itu disertakannya pula di sini sebutan dan membuktikan kepalsuan perkara yang palsu. Yang dimaksud perbuatan syirik dan menyekutukan Tuhan, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukai kepalsuan mereka dimusnahkan. Allah tetap memusnahkan, menghapuskan. Ini namanya tauhid iradi, yaitu salah satu sisi CPBHD saya. Apa dia tauhid iradi? Munaklah sosial. Namanya iradah, sifat 20 iradah. Kita apa ya Tuhan? Tuhan naknya ini akan jadi. Maka iradat Tuhan yang bersifat absolut, iaitu mesti terjadi. Karena walam yakun, macam-macam mana pun mesti dia jadi sebab dia Tuhan. Apa iradat sahabat? Kalau boleh kafilah Abu Sufyan sebab ilah. Kalau boleh, itu namanya iradat orang, kehendak Allah. Jadi bertembunglah dua iradat.
Ni pengajian Usuluddin. Nombor 1, kehendak Allah, iradatullah. Yang keduanya, iradatul abdi. Dan perangai iradatul abdi ini ada hidness, dia tak lupa, ada benda tak lupa. Negatif tu ada, dark side tu ada. Itu perangai. Perangai. Bukan ni saja, Nuh Maryam alaihi salam, mu boleh anak. Anak. Anak mai tang mana? Kahwin tidak apa, tidak tiba-tiba mai boleh anak. Dan Tuhan kata mu akan beranak melalui Jibril alaihi salam. Gitu. Jadi yang cakap dengan Maryam ialah Jibril dalam surah Ali Imran. Walaupun Maryam membantah namanya tabi'i, perangai manusia memang macam tu. Sebab logika tak wujud. Tak wujud ke? Kahwin tidak apa ya, boleh anak. Tetapi iradatullah lawan dengan iradatul abdi tak uncomparable, tak boleh dibanding. Kerana Allah nak begitu. Dan disebutnya ciri-ciri anakmunya begini, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kana sabiyya. Akhirnya nabiyyan wa rasulan. Dan akhirnya dapat rasul, jadilah rasul, dapatlah kita. Maka berlakulah. Gitu. Macam saya nak pindah pergi daripada pergi Gambang, pergi Kuantan. Marah, setuju, tak setuju. Menyusahkan kita. Tapi oleh kerana Allah SWT, macam-macam saya usaha join takaful, nak jadi ejen takaful supaya tidak pergi Gambang. Tak jadi kan? Tak jadi. Sampai menangis-nangis saya sampai sana. Sebab kita ni, saya ni homely father. Nangis. Tapi bila cek balik, kita river saya tulis PhD pasal tauhid ilah, dia tak faham. Bila berlaku kejadian tu baru faham. Oh lagu ni weh. Faham? Barulah tak menangis. Tidaklah membantah. Faham? So bila pergi sana dapatlah nombor 1 ilmu ekstra. Apa dia? Join kelab kesihatan. Tapi at the end of the day saya dapati tak betul. Walau turunnya begini, sihatnya begini, kencingnya begini, tapi puak-puak tu jual ubat ayat, jual makanan. Nah itu saja. Tapi tak ada singkir. Itu. Yang keduanya ilmu pertanian. Walaupun saya tak ada ladang, tak ada apa, tapi saya suka gardening. Akhirnya gardening. Jadi sukalah gardening sehingga jadi hang kebun lah di office, di hang kebun. Dan saya berjiran dengan Bilal. Namanya Saiful, tapi dia Bilal. Dia menanam. Jadi saya menumpang dia. Menumpang dia tak sempat dia apa, saya tolonglah potong sana, potong sini. Twin sana, twin sini. Kita. Jadi nombor 3 ilmu pelaburan. Iaitu masa PKP. Saya bukan sana, di sini. Dah boleh ambil duit KBSP kan, nak buat apa? Belajar. So belajar tak jadi kaya lagi, tetapi ilmu tu ada. Ilmu tu. Itu benda-benda hikmah-hikmah yang Allah kurniakan kepada saya. Jadi setiap hari saya akan test. Test apa? Test daun-daun, bunga-bunga yang boleh dimakan, diminum, sehinggalah hari ini buah kulit durian tu cincang-cincang rebus. Kulit kelapa tu cincang yang muda cincang-cincang rebus buat teh. Apa saja namanya kulit, namanya biji, saya buat teh. So the first tikus saya. Sudah ramai lah jemaah saya bagi buah itu, buah bongot namanya Pride of India, tapi bahasa kitanya buah bongot biji itu. Dulu saya ada kasih surau ni yang Ustaz Fadi kata dia korang pergi rebus tak makan, tak minum, takut. Itu buah bongot.
Dua mana. Kalau daun dia yang muda-muda saya buat ulang. Kalau bunga-bunga saya buat ulang. Next time saya agak kasih benda-benda yang pelik-pelik gitu. Baru ni apa kulit durian tak tahulah tuan kasih apa jadi kerja saya tak tahu. Tak tahu. Masa raya open house raya. Ada saya kasih untuk raya. Open house saya kasih kulit durian supaya buat teh kepada jemaah. Tak tahu what happen to that durian. Next time insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.